Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mari kita sama-sama mulakan sesi podcast kita ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. Yang Mulia Kolonel Kehormat Pertahanan Awang Dr. Haji Mat Razi Haji Hanafi, Pewaris Mutlak Silat Cekak merangkap Presiden Persekutuan Seni Silat Cekak Pusaka Ustaz Hanafi Malaysia, yang berusaha Puan Haja Mazita Haji Muhammad Saleh, Pengerusi Persatuan Serikandi Profesional Malaysia, yang berusaha Encik Mirza Farouk Amir Razli, Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar UiTM Cawangan Kelantan, yang berusaha Encik Muhammad Nasir Haji Muhammad Noor, Penyedia Persatuan Silat Cekak UiTM Cawangan Kelantan, yang dikasihi Saudari Darwisha Halimi Abdul Halim, Presiden Persatuan Silat Cekak UiTM Cawangan Kelantan, barisan AJK Pelaksana Program, serta para peserta yang dikasihi sekalian. Selamat datang ke sesi podcast yang mengangkat tema dari gelanggang ke pengurusan organisasi, jati diri dan nilai kepimpinan masa kini dalam kalangan generasi Z atau Gen Z. Izinkan saya mulakan sesi ini dengan satu persoalan yang mungkin pernah terlintas dalam fikiran kita. Dalam dunia yang dipenuhi dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, media sosial, komunikasi tanpa sepadan, dan perubahan yang berlaku hampir setiap hari, adakah sebuah seni warisan seperti silat masih mempunyai tempat dalam membentuk pemimpin masa hadapan? Atau adakah silat hanya tinggal sebagai warisan budaya yang dipersembahkan pada majlis-majlis tertentu? Persoalan ini penting kerana hari ini kita tidak hanya berbicara tentang seni mempertahankan diri, kita berbicara juga tentang pembinaan manusia dalam melahirkan generasi pemimpin yang cemerlang. Gelanggang silat bukan sekadar ruang mempelajari buah, langkah, kaedah, teknik mempertahankan diri. Sesebuah perguruan silat ialah sebuah sekolah kehidupan. Di situlah seseorang belajar tentang adab sebelum ilmu, hormat sebelum pangkat, amanah sebelum kuasa dan tanggungjawab sebelum hak. Seorang pesilat bukan hanya dilatih supaya cekap menggunakan tenaga, tetapi diajar bagaimana mengawal ego, mengurus emosi, membuat keputusan dengan hikmah dan memimpin dengan akhlak. Namun realiti generasi Z atau Gen Z hari ini sangat berbeza daripada generasi terdahulu. Mereka membesar dalam dunia digital yang pantas, dipenuhi lambakan maklumat, pelbagai pengaruh dan cabaran identiti, termasuklah hiburan semasa. Mereka merupakan generasi yang kreatif, berani memberikan pandangan dan pantas menyesuaikan diri dengan perubahan. Pada masa yang sama, mereka turut berhadapan dengan cabaran membina ketahanan diri, mengekalkan integriti serta memimpin organisasi dalam usaha yang semakin kompleks. Boleh saya teruskan? Maka timbul persoalan yang lebih besar. Adakah nilai-nilai yang dibentuk di gelanggang masih mampu melahirkan pemimpin organisasi yang berkualiti? Bolehkah disiplin yang dipelajari melalui silat diterjemahkan kepada budaya kerja yang profesional? Adakah konsep taat kepada guru dan menghormati hierarki masih relevan dalam era yang menggalakkan keterbukaan, perbincangan dan pemikiran kritis? Inilah persoalan-persoalan yang akan kita bungkai bersama pada sesi podcast ini. Sementara itu, untuk mereka yang menonton podcast ini, jangan lupa like and share. Teruskan share agar lebih ramai lagi dapat menonton sesi podcast kita pada kali ini, terutamanya melalui channel YouTube rasmi UiTM Cawangan Kelantan.
Kita amat bertuah kerana bersama kita seorang tokoh yang bukan sahaja memimpin sebuah organisasi persilatan, malah telah menyaksikan sendiri bagaimana silat berperanan membentuk ribuan anak muda menjadi insan yang berdisiplin, berintegriti dan berjiwa besar. Semoga perkongsian dia bukan sekadar membawa kita memahami falsafah silat, tetapi turut membuka perspektif baharu bahawa kepimpinan yang cemerlang bukan dibentuk oleh jawatan semata-mata. Sebaliknya lahir daripada nilai, adab dan prinsip yang diasuh secara berterusan. Dengan itu, marilah kita bersama-sama mengikuti sesi podcast ini dengan hati yang terbuka dan fikiran yang kritis. Mudah-mudahan pada akhir sesi ini kita bukan sahaja memperoleh ilmu, tetapi juga dengan inspirasi untuk menjadi generasi yang bukan sekadar hebat memimpin organisasi, bahkan mempunyai jati diri yang kukuh serta mampu memberi manfaat kepada agama, bangsa dan negara. Kalau zaman Pak Ala dulu, sentiasa terapkan slogan cemerlang, gemilang dan terbilang. Tanpa membuang masa, saya perkenalkan panel pada sesi podcast kali ini iaitu Yang Mulia Kolonel Kehormat Pertahanan Awam Dr. Haji Mat Razi bin Haji Hanafi. Apa Doktor? Terima kasih. Kamu. Okay. Untuk makluman, beliau merupakan guru utama yang kita kasihi, Presiden dan pewaris mutlak Persekutuan Seni Silat Cekah Pusaka Ustaz Hanafi Malaysia. Tanpa buang masa, saya akan ajukan kepada Yang Mulia Dr. Mat Razi soalan pertama kita lah, iaitu segmen pertama, silat sebagai jati diri Gen Z. Pada pandangan Yang Mulia Dr. Mat Razi, bagaimana silat membentuk disiplin dan nilai diri dalam kalangan pelajar universiti pada masa kini? Silakan Doktor. Terima kasih Doktor. Jadi kita yang saya hormati Cik Farouk, Kepala Rektor UiTM, Acang, Presiden dan juga ahli-ahli jawatan kuasa, para pendukung silat, saudari yang saya hormati sekalian. Terima kasih saya ucapkan. Alhamdulillah, pertama saya merafakkan syukur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala kerana di atas kurnianya, di atas jemputan untuk saya bersama-sama ke podcast pada petang yang mulia ini. Mudah-mudahan kedatangan kita dapat memberi manfaat kepada generasi yang datang bersangkutan dengan silat. InsyaAllah, mudah-mudahan. Okey. Jadi tentang soalan lupa. Soalannya bagaimana pada Yang Mulia Dr. Mat Razi melihat silat ini membentuk disiplin dan nilai diri pada generasi hari ini? Jadi pertama dalam kita membicarakan silat, yang pertama kita kena faham konsep silat itu dulu. Maka silat ini dia ada kategori. Yang pertama silat pengantin, sini dipanggil silat pulut. Yang kedua silat bela diri. Yang ketiga dipanggil silat olahraga. Ya. So saya pergi kepada silat yang kita pelajari. So dalam kita belajar silat, yang pertama bagaimana kita nak membentuk generasi muda, khususnya student di dalam pembelajaran tersebut. Yang pertama dalam kita belajar, bagi saya lah, yang pertama dalam kita membentuk jati diri, yang mula kita belajar ialah tentang, mula-mula sekali ialah janji kita bila kita datang belajar. Itu penting. Sebab tu bagi saya janji ni penting. Kerana janji bukan saja dalam persilatan, tetapi janji dalam kehidupan kita. Misal sama ada kita belajar, sama ada kita bekerja. Ya, yang penting janji kita kena tunai. Kalau kita janji sekian-sekian waktu, pastikan kehadiran kita pada waktu itu. Ini penting dalam hidup kita. Ya, sebab itu bila saya berjanji, saya lebih suka menunggu
menunggu tetamu untuk berjumpa. Kerana ini permulaan kita berjumpa, itu penting. Yang kedua, dalam kita ada jati diri ialah dia bersangkutan. Yang kedua ialah tentang sifat benar dalam diri kita. Ya, dalam kita belajar, maka kita kena ada sifat benar. Maka benar ni adalah sidik, betul. Janji bagi betul, cakap bagi betul, buat bagi betul. Maka perlu ditanam dalam diri kita supaya kita menjadi pesilat. Bukan saja kita belajar silat ketika dalam kelas, tetapi juga di luar. Dalam besok kita mungkin kita bekerja, maka kita laksanakan apa yang kita dah belajar, ya, di dalam silat. Jadi saya ulang balik, yang kedua ialah bersangkutan dengan sidik kita. Mana kita benar, ya, kita cakap benar, jangan kita cakap bohong. Maka benda-benda ini perlu ada diterapkan dalam diri kita, ya, baru kita ada sifat. Dan yang ketiga, kita belajar, ketiga kena berani. Kita kena berani dalam diri kita, berani buat perubahan, berani. Kerana berani ni sebenarnya dalam kita belajar, dia ada dua cara untuk berani. Satu, berani yang semula jadi. Yang kedua, berani yang perlu ada petua kerana ada ilmu. Contoh, apa maksud saya tentang berani ini ialah kerana berani ini bersangkut dengan ibu kita. Ibu kita ini kalau tak berani tidak mampu melahirkan kita. Kerana dia berani, maka berani itu bersama dengan ibu kita, dengan mak kita. Yang gagah itu berada dengan ayah kita. Kalau tidak, kita tak jadi begini. Ya, maka sifat ini kena ada di kalangan untuk kita belajar. Kena berani. Berani buat perubahan. Berani buat perubahan. Berani. Jangan. Manusia yang berjaya adalah manusia yang berani. Ya, kita kena berani. Manusia yang tak berjaya ni manusia dia takut. Sentiasa takut. Naik kapal terbang takut jatuh, nak kapal layar takut tenggelam, naik kereta takut melanggar, ujung kita tak ke mana. Duduk di rumah pun tengok pokok pisang pun rasa takut. Mana kita tak akan berjaya. Pastikan dalam diri kita belajar kerana sifat berani. Oh, kita akan berjaya. Inilah sedikit sebanyak mukadimah saya pada petang ini, Doktor. Yang saya hormati. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia Dr. Mandasi. Ya, itu satu petua jugalah kan. Itu juga terutama daripada ahli-ahli persatuan silat kita, khususnya generasi hari inilah, agar lebih berani, sidik dan juga menunaikan janji. Okay. Lagi sekali untuk mereka yang sedang menonton sesi podcast ini, teruskan like dan share. Boleh juga berikan emoji, thumbs up, mini love. Okay. Mohon tekan banyak-banyak. Okey, baik. Soalan kedua pada Yang Mulia Dr. Marazi. Okay. Bagaimana silat boleh bersaing dengan budaya popular seperti social media, permainan atas talian atau e-games, indoor games, permainan di dalam indoor, serta beberapa martial art yang sudah semakin tumbuh di Malaysia ini. Terima kasih, Doktor. Yang pertama, dalam kita berbicara tentang kita tidak boleh nafikan dengan medsos atau media yang ada. Tetapi kita, bagi saya, kita kena kekalkan. So, bagaimana cara nak kita kena kekalkan budaya ini? Sebab tu kita tengok kalau di Jepun dan Korea, mereka ini maju segi teknologi, tetapi mereka masih mengekalkan budaya mereka. Malah mereka mengekspor. Hatta kita pun kadang-kadang sebahagian orang-orang kita mempelajari bela diri mereka. Ya, dan saya pernah pergi program seminar, saya pernah pergi program di Korea tentang bela diri, perhimpunan bela diri dunia. Dan kebanyakan saya lihat di Korea, pemimpin-pemimpin yang memegang bela diri ini ialah daripada
gubernur hingga ke peringkat atas. Itu. Ada jawatan. Makna mereka ni memang sayang betul dengan budaya mereka. Hanya zaman kita ni kalau kita lihat kebanyakan sekarang ini yang ada lah yang menteri-menteri pembesar ni kadang-kadang untuk bukan kata sayang untuk nak bercakap pasal budaya, nak bercakap pasal khususnya silat, saya rasa agak sukar kita dapat. Ya, tonton tengok berapa banyak menteri yang lahir daripada dulu menteri bersangkutan dengan budaya, bersangkutan dengan sukan, agak sukar kita dengar tentang silat dan sebagainya. Jadi kita tidak boleh harap betul-betul begitu. Jadi peranan kita ini kita kena kreatifkan dalam persilatan ini bagaimana supaya generasi muda ini boleh mempelajari dan boleh menghayati silat ini. Kita kena kreatif. Tapi yang pasti segi konsep silat itu jangan kita ketepikan. Kita kekalkan. Makna budaya itu diteruskan. Selagi budaya itu tidak bercanggah dengan kehendak agama, maka kita teruskan. Hanya bagaimana untuk kita membuat supaya generasi muda ini minat ke arah ini, maka perlu kita buat sedikit perubahan-perubahan. Dan kalau mungkin ada sebahagian adik-adik kita yang pandai, yang bijak di dalam bab-bab medsos ini. Jadi kita perlu ketengahkan supaya macam mana silat ini diketengahkan dalam peringkat itu supaya generasi muda ini minat ke arah ini. Sebab itu bagi saya silat tu dah cantik dah, dah elok dah. Hanya bagaimana kita nak kita kena memikirkan bagaimana sebenarnya untuk menarik minat lebih mendalam dengan keadaan zaman sekarang ini. Ya, ini penting. Kalau tidak nanti kalau makin lama pudar, kelabu dan akhirnya budaya silat dah habis gitu saja. Jadi ini peranan kita lah. Jadi saya yakin saya ni adalah di depan saya dah celik-celik pandai. Ya, jadi mesti kena datang idea bagaimana kita nak highlightkan benda ini. Ya, silat tetap kekal. Hanya bagaimana bentuknya untuk kita menarik minat supaya generasi muda ini jatuh cinta dengan silat. Ini peranan kita saudara. Yang saya haraplah macam saya kalau bab-bab ini saya memang saya tak pandai. Walau bab silat, bab ini, bab pentadbiran insya-Allah. Tapi kalau bab-bab ini yang zaman sekarang ni saya rasa bukan zaman saya. Ya, handphone saya ada, saya WhatsApp call itu je. Lebih daripada itu saya tak pandai. Saya akui saya jahil buat. Saya akui saya tak malu. Jadi saudara yang bijak, ya, yang ada sifat bijak, pandai, maka memikir macam mana kita nak menggunakan. Kerana ini kita salah guna menjadi mudarat kepada kita. Kalau kita pandai guna menjadi manfaat kepada kita. Jadi saya sedang fikirlah macam mana caranya. Saya hanya memberi idea saja. So bagaimana kita kena fikir bersama, ya, supaya kita kena ambil kesempatan dengan keadaan sekarang ini. Ya, kalau tidak lama budaya yang kita junjung ini, yang kita bawa ini daripada dulu, lama akhirnya dia akan hilang begitu saja. Jadi kita kena buat persiapan dan berskala memikir, bertindak secara bijaksana. InsyaAllah kita akan berjaya. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih sekali kepada Yang Mulia. Terima kasih. Satu jawapan yang baik dan khusus kepada kita generasi hari ini, bukan saja Gen Z, termasuklah generasi saya, Gen X, Y, Z, dan akan datang generasi Alpha pula, iaitu para pelajar sekolah rendah sekali. Okey, saya melihat Boleh. saya melihat kalau kita tengok hari ini, isu-isu hari inilah yang terbaru, mungkin ramai yang dah tahu tentang
tentang pelajar di Kelantan 3 perempuan menikam kawan dia sendiri dekat sebuah sekolah di Selangor kan. Itu juga satu, adakah itu kesan daripada social media, masalah komunikasi atau masalah buli? Sebelum itu, rasanya semua pun tahu 3 months before, 3 bulan sebelum tu isu wanita ditikam 61 kali. Kita yang kena suntik dengan jarum ni pun dah menjerit dah. Ini kan pula yang kena tikam. Alhamdulillah Zalim. Jadi pada pandangan Yang Mulia Dr. Marazi, benda macam ni, adakah kita mungkin ada pandangan macam mana kita nak mengatasi masalah seperti ini? Adakah daripada sistem pendidikan kita ataupun di kalangan pelajar hari ini? Terima kasih. Makin tahu soalan. Maafkan saya. Terima kasih Doktor. Sekarang dia ada dua dalam kita ini. Satu kita belajar, yang kedua kita mendidik. Ya, itu dididik dan kita belajar. Kadang-kadang kita belajar tetapi sampai tidak sampai kita menjadi dididik. Yang kedua kita mengajar tetapi kita tidak mendidik. Jadi kena dua benda yang selari. Kita kena belajar dan kena didik. Kalau kita sebagai kena mengajar, kita mengajar dan kita mendidik. Mendidik yang kadang-kadang susah, agak sukar. Ya, kadang-kadang kalau cikgu-cikgu dia nak pilih kelas-kelas yang bagus-bagus, kelas yang baik-baik, tetapi bagaimana mungkin kelas-kelas yang corok di belakang. Jadi kalau cikgu seorang guru yang baik, dia boleh polis seorang student itu daripada tidak baik menjadi baik, daripada tak cemerlang menjadi cemerlang. Inilah guru yang baik. Ya, daripada akhlak yang kurang baik, yang tidak baik, maka dia mendidik menjadi baik. Ya, jadi inilah sebenarnya. So dalam bagi saya dalam konsep ini, pertama kita kena belajar tentang belajar tentang bagaimana untuk ada satu membentukkan hati kita. Ini penting. Dalam hati ini kadang-kadang kalau kita bicara dalam hati ini, kadang-kadang dia ada perasaan iri hati. Kadang-kadang dia rasa sakit hati. Kadang-kadang dia rasa hati-hati. Sakit hati, dengki, kianat dan lain. Ini semua datang daripada hati. Maka kita kena membetulkan hati kita sebenarnya. Sebab tu saya kata bukan belajar, didik. Ya, mudah-mudahan dalam kita membetulkan hati kita. Sebab tu saya kata, bila kita belajar silat, mula-mula sekali apa yang saya tekankan? Sesekali berhadapan dengan saya, yang pertama kali saya cerita ialah hati. Saya cerita pasal apa? Innama amal biniat. Niat belajar silat untuk jaga diri. Bukan nak pukul orang, bukan nak pukul cikgu, bukan nak pukul pakar. Saya dah tegang awal-awal. Ini mukhalimah dia. Lepas tu baru cerita pasal pantang larang. Jadi kalau dalam konsep ini dalam hati kita, kita tak betul bagaimana. Jadi niat tu penting mula-mula sekali. Baru diterjemahkan dalam perbuatan. Ya, baru dia pergi kepada beliau. Betulkan hati, niat belajar bukan nak sombong, bukan nak ini, bukan nak ini, bukan nak balas dendam. Sedari banyak student yang datang belajar saya, pada mula datang belajar silat nak balas dendam. Pada siapa? Pada bapak dia. Kerana bapak dia pukul mak dia. Saya betulkan balik. Belajar silat nak apa? Nak pukul orang. Kerana dia telah dipukul. Saya betulkan balik. Bukan ini niat kita belajar. Niat kita nak jaga diri. Maka ini penting. Sebab tu saya mana-mana saya pergi. Sama ada saya ijazah di dalam negara, luar negara. The first yang mula-mula mukhalimah ialah niat kita belajar. Baru berdasarkan pergi kepada pantang larang, baru pergi kepada perbuatan. Ya, ini konsep dia. Tapi kadang-kadang kita tak nampak. Nampak macam ni, biasa je. Jadi kita ubah. Cara begitu. Tapi cara nak ubah ni kena ambil hikmah secara bijaksana. Jadi ada manusia yang dia belum terima cara begitu. Jadi kita kena ubah secara bijaksana. Jadi bagi saya
yang pengalaman saya ada dalam lebih kurang dalam 33 tahun di dalam persilatan ini yang saya menjadi guru. Inilah sebenarnya yang pendekatan saya gunakan untuk mendidik manusia. Ya, ramai juga yang dulu berambut panjang. Ketika ijazah ditawar, panjang rambut dia sampai sini. Dia gulung dalam songkok. Akhirnya suruh jatuh. Saya tak suruh potong. Ramai orang paksa dia suruh gunting. Saya tak. Saya kata tak apa. Kalau rambut panjang pun comel, kalau rambut pendek lagi comel. Lama-lama dia fikir. Akhirnya dia tinggal rambut dia yang disimpan 12 tahun, 20 tahun. Jadi pendekatan kita penting sebenarnya. Inilah cara kita nak mengubah manusia. Sebab tu bagi saya dalam kita belajar, mendidik ini penting sebenarnya. Ramai manusia, ramai yang boleh mengajar, tapi kurang sedikit yang mendidik. Walaupun julantik di kalangan kadang mengajar saya. Ini saya akui. Sikit sangat. Jadi mudah-mudahan kita nak duduk dalam kategori mengajar dan mendidik. InsyaAllah kita akan mendapat manfaat dan kita paling seronok bila kita didik manusia, dia mengubah diri dia daripada tak baik menjadi baik. Syukur. Tapi kadang kita sedang kita buat kebaikan. Kita berjasa dengan orang, tapi orang tak pandang. Orang tak kisah pun apa yang kita buat. Tuan-tuan nak bimbang, jangan bimbang. Bagi saya, jangan takut. Kerana kebaikan itu telah diangkat oleh Allah. Sebab itu manusia tidak nampak apa yang kita buat. Maknanya kebaikan itu telah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sejuklah hati kita. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah, satu jawapan yang kemas di situ. Walaupun soalan power. Jadi saya setuju dengan statement dan kenyataan daripada Yang Mulia Dr. Mat Razli. Dan saya percaya siapa saja yang mempelajari seni bela diri, terutamanya silat ini, insyaAllah perkara-perkara seperti buli tidak akan berlaku. Perkara-perkara seperti membalas dendam, insyaAllah tidak akan berlaku. Itu yang kita harapkan, khususnya kepada pelajar-pelajar sekolah, pelajar-pelajar IPT, Gen Z sekarang inilah. Alhamdulillah. Seterusnya kita ke segmen kedua, kepimpinan berkualiti dalam organisasi silat. Sebelum itu lagi sekali, mohon pada mereka yang menonton podcast ini jangan lupa like and share dan mohon berikan emoji pada panel kita kali ini. Baik. Yang Mulia Dr. Mat Razli, saya percaya dengan soalan seterusnya. Bagi segmen ini, apakah ciri kepimpinan berkualiti dalam organisasi silat? Apakah ciri-ciri sebuah organisasi silat? Terima kasih Doktor yang saya hormati. Bila kita bercerita tentang organisasi, saudara-saudari tengok dua benda yang berbeza. Satu persilatan, satu persatuan. Sebelum persatuan wujud, maka silat sudah wujud. Tahun 1965, maka sudah ada persilatan. Ada tak persatuan? Persilatan 65, persatuan tahun 70-an. Kalau tak silap saya tahun 74. Tahun 74 atau 71. Jadi ketika dulu silat dia tumpang. Dia tumpang di Kedah dulu, Seri Budaya Kedah. Pengurusi dia ialah almarhum Datuk Sanun Ahmad. Maka ketika itu silat dah ada. Persatuan ada? Tak ada. Persatuan tak ada ketika itu. Persatuan ada ialah ketika tahun 70-an. Kalau tak salah tahun 70-an dah, 71 ke 72 gitu dah. Jadi yang kata sekarang, yang kita menyambut ialah persilatan, bukan persatuan. Persilatan, yang penting persilatan tu sendiri. Bila nak bergerakkan persilatan, maka dia kena ada persatuan. Kalau tidak, dia panggil pertubuhan haram. Kan?
Begitu. Maka dia kena ada persatuan. So kalau kita tengok sejarah dulu, zaman Almarhum Ustaz Hanafi, ayah saya, dia ada ilmu. Dia ada uh, ilmu pentadbiran yang ketika itu dia sebagai pegawai zakat Kedah. Ya. Jadi dia membawa silat, dia cantumkan dengan pelajar-pelajar, student-student universiti. Ada student-student universiti ni dia pandai skill pentadbiran. Jadi dia cantumkan ya persilatan dan persatuan. Jadi mempunyai pentadbir yang tidak berfikir, pentadbir yang mempunyai pemikiran yang luas. Ya, jadi dia sama dengan persilatan. Maka persilatan dibawa oleh ketika itu Musa Hanafi. Sebab itu silat cekak ketika itu dia melonjak begitu ke depan. Kerana dia cantum dua, persilatan dan persatuan. Mana ilmu dia punya pemikir ini datang daripada student-student universiti. Sebab tu dia nak supaya silat ni dimasukkan universiti. Ya, jadi dia memandang ke depan supaya jentera pentadbiran ini dimesti diwarisi oleh cerdik pandai. Barulah silat itu naik. Ya, jadi dia mempunyai pemikiran yang jauh untuk supaya silat ni boleh bergerak ke depan. Ya, ilmu dia punya, silatan dia punya, tetapi dia join, dia didik student-student ini, akhirnya mereka menjadi pentadbir. Ya, so di dalam sebab itulah kalau kita tengok sejarah silat ketika dulu, silat yang famous ni dulu ialah pertama saya cakap, yang kedua silat gayung, yang ketiga silat lincah, yang keempat ialah gayung fatani. Okay, ni dulu 4 silat yang famous lah dulu. So jadi inilah sebenarnya ciri-ciri ini diterapkan, sebab itulah maka silat cekak dia berkembang. Tapi kalau yang kedua, cara dia supaya silat ni pergi mesti ke bandar, jangan ke kampung dia kata. Kalau ke kampung setakat masyarakat itu je belajar, habis itu habis, maka dibawa pergi ke bandar. Ya, itu saya katakan kembali, maknanya orang berani, pemimpin dia berani buat. Jadi dia kata kalau di kampung habis student tu belajar habis, kalau di bandar dia silih berganti. Ya, ini sangat benda bagi saya lah, pada dia berani untuk membuat perubahan ini. Maka ciri-ciri ini sebenarnya, dan sebenarnya banyak lagi ciri-ciri yang perlu ada supaya silat itu terus boleh dipertahankan. Ya, setakat itu betul. Baik, terima kasih Yang Mulia Dr. Mak Razli. Saya tertarik bila silat ini dikembangkan di kalangan pelajar universiti. Okay. Namun, maksudnya bila kita ingin komersialkan silat, adakah akan berlakunya kualiti dan kuantiti? Mungkin kuantiti luar, namun kualiti itu mungkin kurang. Yang Mulia Dr. Terima kasihlah doktor. Saya rasa tak terlihat. Malah kalau kita maintain, kita bekalkan kepada tenaga pengajar kita bekalkan, kita turunkan, saya rasa insyaAllah akan. Ya, insyaAllah. Terima kasih. Baik, soalan seterusnya kepada Yang Mulia Dr. Mak Razli. Bagaimana konflik dalaman organisasi silat boleh diurus secara profesional? Jadi dalam konsep ini, pertama dalam kita nak ke depan lah. Bagi saya kalau segi persatuan, dia mesti ada satu pentadbiran yang profesional. Kita perlu ada pentadbiran, kita ada perlu pengurus, kita ada perlu kerani untuk segi pentadbiran. Kalau segi persilatan ini, saya melihat di kalangan tenaga pengajar, maka dia kena ada dua.
Satu, separa sepenuh masa yang mengajar di sekolah dan di IPT, dan yang ketiga adalah jurulatih sepenuh masa. Baru kita boleh bergerak. Kerana kalau kita lihat di sekolah, sekolah biasanya silat dia ada di waktu petang. Dan kebanyakan tenaga pengajar kita bekerja. Bila dia bekerja, sudah pastilah dia tidak dapat untuk menjalankan tanggungjawab sebagai tenaga pengajar. Maka di situlah perlu kita memikirkan untuk kita adakan jurulatih separa sepenuh masa yang kita akan bayar allowance, supaya dia dapat menyampaikan ilmu itu, ya, kepada sekolah, kepada penuntut yang ada di sekolah. Kalau di IPT tidak ada masalah, kerana kelas dia biasanya malam, sekolah siang. Sekolah tak dibenarkan kelas malam, dia siang. Di sinilah kalau kita nak berkembang, kalau kita nak teruskan lagi, maka kita kena jurulatih separa sepenuh masa. Di samping kita ada jurulatih sukarela, kita ada jurulatih separa sepenuh masa, yang ketiga kita ada jurulatih sepenuh masa. Saya jurulatih sepenuh masa ketika dulu. Mana saya persatuan bayar gaji saya. Di mana ada kelas yang cawangan ada masalah, itu tugas saya. Cawangan yang tidak ada kelas, saya kena wujudkan. Mana yang problem cawangan, saya kena betulkan. Dulu tak menjawab saya. Dulu sejarah 2 orang aja yang dalam silat sepenuh masa, seorang dah meninggal, Tujuh Marwi dah meninggal. Ya. Lepas tu saya, ketika saya bukan guru, saya hanya tenaga mengajar sepenuh masa. Jadi maknanya seminggu tu penuh saya mengajar. Saya mengajar di Batu Pahat, saya mengajar di UiTM Segaman, saya mengajar di Batu Pahat, saya mengajar di Johor Bahru. Nanti tak sempat langsung. Mengajar silat aja. Daripada silat, memang saya pergi mengajar. UiTM Skudai, lupa. UiTM Skudai, saya mengajar. Without fail, saya mengajar. Itu saya menyesal. Kalau saya dah pegang mana, saya tetap turun. Hujan ke, petir ke, banjir, tetap saya pergi. Tidak ada alasan, tak ada tapi, tak ada henti. Itu tugas saya. Ya, jadi kita kena ada benda ni, baru kita boleh pergi. Kalau tidak, kita duk pergi ke arah pasir pergantungan kita dengan sukarela, boleh kita bergerak lawan dia sukarela. Tapi kalau kita nak lebih kembang, kita nak lebih betul-betul lagi jauh kita pergi, bagi kita berani kena buat macam ni. Kita kena cari duit untuk memberi kepada allowance ataupun gaji-gaji kepada pelatih-pelatih ini. Ya, ini dah persyaratan. Ya, begitu. Kalau kita naklah, kalau tidak kita duduklah tahap ini. Kita tak akan berkembang. Ya, kita tak akan berkembang. Jadi sayang saya. Jadi saya, sebab tu saya memikir. Saya, okey, dulu Al-Fadhil Ustaz Nafi bawa masuk universiti. Adakah sangkat itu? Saya tak nak. Saya memikir lebih pada itu. Saya wujudkan alumni. Mana alumni UTM, UPM, UKM, saya pastikan ada. Kerana mereka dah grad, dia bekerja di jabatan kerajaan atau swasta, tu pulang. Tetapi hubungan tu masih ada. Tengok macam di sini. Saya tengok ramai student sini dulu belajar. Di hubungan tu masih ada. Mungkin dia bekerja di Jabatan Perdana Menteri, mungkin di jabatan lain, kerajaan ataupun swasta. Mana link itu masih ada. So kita boleh membantu pergerakan kita. Jadi hasrat saya begitu. Jadi yang seterusnya bila saya buat, saya fikir bagaimana kita nak angkat yuran je ni. Kita nak angkat yuran saja. Yuran berbesar sangat untuk menampung pergerakan kita. Kalau zaman Ustaz Nafi dulu, dia buat koperasi. Untuk apa koperasi? Membantu persatuan. Maka zaman saya fikir, koperasi susah nak handle. Nak kena mesyuarat agung dan gini-gini. Susah. Saya fikir, saya tubuh yayasan. Saya buat yayasan Ustaz Nafi. Untuk apa? Ada duit, saya nak bantu persatuan. Saya nak bantu ahli saya. Saya nak bantu anak-anak murid saya. Ya? Mereka kita buat. Jadi saya fikir, macam mana saya nak cari duit?
yang ada kesusahan macam mana. Ya, jadi kita nak bantu. Maka saya wujudkan Yuham Yayasan Ustaz Syafiq. Karena dalam saya sedari, dalam hidup ini, maka kita kena ada duit. Tak ada duit, tak boleh. Tapi jangan cari duit sebagai Tuhan kita. Matlamat kita bukan duit. Duit sebagai alat untuk hidup. Tak ada duit, tak boleh juga, susah. Ya, payah, nak pergi haji susah, nak pergi umrah susah, nak pergi mana pun tak boleh. Maka perlu ada duit. Nak kahwin pun susah, saya cakap. Yang susah kahwin ni kahwin kedua. Jadi benda tu kita kena faham, kena jelas. Jadi boleh tak kita sebenarnya? Boleh, cari. Tak salah. Tapi ingat pesanan saya. Duit bukan Tuhan kita. Ya, kadang-kadang bila kita duduk di atas cakap tak betul pun kata betul. So kita kena hati. Ini ada hadis tau. Ya, so kita kena cari benda ni untuk kita buat secara besar. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih kepada Yang Mulia Dr. Marazi. Saya cuma ingin menambah untuk Yuha, mungkin hadirin di sini ataupun penonton-penonton sesi podcast kita ingin memberi sumbangan, bolehlah terus sambungkan kepada Yayasan Ustaz Hanafi Yuha. InsyaAllah semoga diberi keberkatan dan lebih manfaat. Okey, terima kasih. Saya terus pada soalan berikut ni. Boleh? Okey. Baik, saya ingin bertanya Yang Mulia Dr. Marazi, apa perbezaan kepimpinan dalam silat berbanding organisasi korporat yang ada sama ada dalam negara atau luar negara? Silakan. Kalau di dalam korporat, tiap-tiap dia buat tu, dia ada imbuhan. Ya? Kalau di dalam organisasi sini, dia sukarela. Dia tak ada. Yang dapat kena marah. Yang marah saya. Jadi dalam organisasi ni, saya kadang-kadang saya agak kagum doktor dengan tenaga pengajar, dengan ahli-ahli. Mereka ni dia buat secara sukarela. Macam dalam tempat saya mengajar ni, sukarela betul. Kat mana-mana pun semua sukarela. Macam kita buat main silat dulu. Yang datang rasmi, dia terkejut. Dia kata, ya je. Saya kata yang datang satu Malaysia ni, sukarela. Saya tak bagi duit pun. Saya tak bagi, cawan Kelantan 1,000, cawan ni 1,000 untuk datang. Tak. Kalau orang politik, memang ya. Kata di sini saya kata penting ialah tambih itu sendiri. Ya, dia faham, dia buat ni. Kadang kalau kita tengok organisasi, kita daripada dulu memang tidak ada imbuhan. Kadang-kadang hanya jualatih ini pun, yang kita bagi pun hanya pengajar, hanya duit minyak saja. Itu pun kadang-kadang ada, kadang tak ada. Lebih kepada keluar duit sendiri. Betul sih? Ya. Jadi kita ini adalah kebanyakannya ialah memang sedia berat. Sedia berat. Korporat memanglah lembaga pengarah ke apa ke, semua memang ada imbuhan dia, ada bayaran dia. Kan? Kita tak ada. Sebab tu bagi saya tak ada nak rebut jawatan pun. Dan pasal tak ada imbuhan. Saya tak ada baik dengan saya dapat projek ni ke, tak ada. Baik dengan saya yang kena dapat marah. Dapat ilmu dapat marah, itu je doktor. Jadi saya marah. Yang mana tak betul saya kena marah. Itu tanggungjawab saya. Marah saya lah. Marah saya kan. Marah pada saya. Jadi pembeza benda ni memang banyaklah beza. Kan? Terima kasih kepada Yang Mulia Dr. Marazi. Okay. Baik, seterusnya segmen ketiga, silat hari ini dan pemimpin masa depan. Dan saya terus pada soalan kita, boleh? Betul? Okay. Iaitu, apakah peranan silat dalam membentuk future ready graduates? Bagi saya lah, sesedari belajar di sini, sama ada di silat ataupun akademik, ialah satu persiapan untuk ke depan. Ya, satu cari ilmu untuk alat untuk hidup, satu cari ilmu untuk tujuan untuk hidup. Itu benda. Ya, jadi ilmu ini
perlu seiring. Barulah kita keluar, dia akan memberi kebaikan kepada negara, dia akan beri kebaikan kepada bangsa kita, dan akan memberi kebaikan kepada agama kita. Ya, ini penting. Dan itu yang kita cari ini, kita nak buang tak ilmu alat hidupnya, buang. Segi pekerjaan kita begini, kita ni buat apa? Kita berhentilah, cukuplah. Kita carilah ilmu untuk hidup. Jangan cari ilmu alat untuk hidup. Kena ada. Ya, kalau kita fikir begitu, kalau negara kita fikir tak apalah, ni semua dunia, tak perlu lagi lah. Jadi hujungnya kita bagi bangsa lain memerintah. Apa nak jadi? Kepada negara tidak. Begitu juga tentang kita punya hidup ini. Ya, jadi bagi saya, dalam kita hidup ini, dia mesti ada dua ilmu untuk tujuan hidup, yang kedua ilmu alat untuk hidup. Ini benda yang berbeza. Yang kita belajar ni, yang kita bekerja ini, ialah ilmu untuk hidup, alat. Yang penting ialah tujuan hidup. Jadi kita carilah ilmu dunia. Salah? Tak salah. Yang salah apabila kita ambil dunia, kita letak dalam hati kita. Kita ambil kereta besar, mewah, letak dalam hati kita, itu salah. Kita ambil pangkat, letak dalam hati kita, itu salah. Tapi kita ambil pangkat itu sebagai untuk jadi jambatan, tak ada jadi kesalahan. Jadi saya nak student ini ada benda ini. Saya nak pesilat saya, anak-anak murid saya khususnya, saya nak begini. Cari. Tak salah. Ya? Ni kadang-kadang kita cari pangkat sampai sanggup kita jatuhkan kawan-kawan kita. Kita cari pangkat kita cari harta kita sampai tak balik rumah. Saya ulang balik ke yang kata, yang penting ialah tujuan hidup kita. Untuk apa kita hidup? Kalau kita jelas tujuan hidup kita, kita akan jelas lagi tentang ilmu alat itu. Ya? Dari barulah kita keluar daripada universiti ini menjadi pelajar, jadi pekerja yang terbaik. Mana dah gitu. Ya, dan kita menyumbang. Kita mendidik. Ini penting. Tapi ingat, jangan kita lupa orang yang berjasa dengan kita di sini. Kita berada di pohon tinggi, jangan lupa kupu di bawah. Jangan. Tak boleh. Ingat. Ya. Jadi di mana juga kita berada, kita ingat. Banyak sumbangan yang telah diberi pihak universiti kepada kita kerja di kampus. Ketika dulu, hingga kita berada di luar. So kita kenal. Yes. Ya. So kita kenal. Siapa yang berjasa dengan orang tua kita yang baik, kita kenal. Sekali kita pergi ziarah. Begitu. Saya nak macam tu. Ya. Jadi sama juga sesuai dah berjaya. Dah keluar. Alhamdulillah. Syukur Tuhan beri kepada kita. Tapi ingat, adakah kerjaan kita ini datang untuk kita seorang? Tak. Ini datang daripada sini pensyarah-pensyarah yang mengajar kita. Ya? Jadi kita ingat jasa-jasa ini. Begitu hidup kita. Ya. Jadi kita hidup, biarlah kita kenanglah jasa-jasa orang berjasa dengan jiwa dan raga kita. Terima kasih. Sama, terima kasih pada Yang Mulia Dr. Marazi. Pandangan itulah kan, kerana Tuhan dan manusia. Okey, soalan seterusnya. Bagaimana organisasi silat boleh beradaptasi dengan teknologi dan perubahan generasi pada hari ini? So di dalam persilatan ini, ya, so bagaimana kita harus memikirkan organisasi kita ini untuk kita sesuaikan dengan keadaan sekarang. Ya, bagaimana kita kena fikir sebaik mungkinlah supaya kita setanding. Ya, setidak-tidaknya kita setanding dengan bela diri yang ada, sama di luar ataupun di dalam, dan juga
di dalam negara kita ini. Jadi hanya saya ni, kalau setakat persilatan tu saya boleh fikir lah doktor. Tapi untuk lebih ke arah itu segi bab-bab ini, saya rasa saya lebih suka memberi kepada ahli-ahli jatuhan kuasa, jatuhan kuasa saya untuk memikirkan bab-bab ini. Saya fikir ni adalah tentang dasar je. Ini saya letak, lepas tu yang lain tu nak bagaimana nak polish, bagaimana cara nak ini, saya serahkan kepada ahli jatuhan kuasa saya. Namanya, saya fikir dasar je. Itu saja. Betul. Apa? Terima kasih. Baik. So selesailah segmen ketiga, iaitu silat hari ini dan pemimpin masa depan. Okay. Boleh saya teruskan? Saya just recap dahulu beberapa komen dan pandangan daripada yang dia Dr. Marazi kita lah, berkaitan dengan soalan tadi. Boleh ke? Boleh. Okay. So kita recap yang mana Yang Mulia Dr. Marazi ada menyatakan tentang silat yang terbagi pada 3 kategori. Okay. Lepas tu ada tentang janji. Okay. Macam mana ahli-ahli silat cakap kena menunaikan janji dia. Okay. Sama ada kepada barisan tenaga pengajar ataupun kepada guru utama kita lah. Ya. Okay. Kemudian bila kita belajar, kita kena cakap benar. Okay. Dan kita kena berani sama ada membuat perubahan ataupun lantang bersuara dan perkara-perkara yang kita rasa benar dan kita harus teruskan. Kemudian jangan ketepikan selagi jangan ketepikan budaya kita, warisan kita ini selagi dia tidak bercanggah dengan agama. Okay? Dan kita harus teruskan dan sampaikan kepada generasi seterusnya. Okay. Yang Mulia Dr. Mat Razi juga ada menyatakan bila kita belajar, kita harus belajar untuk tidak hanya mengajar tetapi mendidik, khususnya kepada generasi akan datang, kepada adik-adik kita, anak-anak kita, kepada cucu cicit kita. Okay? Khususnya kepada tenaga pendidik lah. Okay? Atau tenaga pengajar, cikgu-cikgu kita, guru-guru kita ni. Yang penting kita kena membetulkan hati kita, niat kita dahulu. Sebelum kita boleh ajar orang, kita kena betulkan niat kita dahulu. Kan? Supaya kita boleh membentuk satu akhlak di kalangan generasi akan datang. Itulah sebenarnya legacy kita. Continuing legacy, fostering identity. Okay. Kemudian segmen kedua, macam mana yang Mulia Dr. Mat Razi ada menyatakan tentang silat, ketumbuhan silat dan juga persatuan. Okay. Dan ketika itu silat cekak macam mana falsafah daripada arwah Ustaz Haji Hanafi kita masuk ke peringkat universiti, okay, menyampaikan ilmu silat cekak kepada pelajar universiti kita, di kalangan pelajar universiti, dan bukannya peringkat sekolah. Okay. Kerana apa? Sebab mereka lebih baik daripada segi pentadbiran, mereka lebih matang dalam membuat apa-apa keputusan, dan jika ada masalah mereka boleh fikirkan apakah solusi terbaik. Okay. Dan yang menarik ialah ketika itu antara silat-silat yang berkembang, okay, di kalangan rakyat Malaysia adalah antaranya silat cekak, silat gayung, silat lincah dan silat gayung fatani. Okay. Dan kenapa disampaikan ilmu silat cekak ini di kawasan bandar dan bukannya di kampung? Okay, alright. Kemudian kita ada nyatakan, okay, membicarakan tentang wujudnya alumni kita supaya kita ada kekal ukhuwah tersebut, hubungan tersebut masih terjaga, okay. Dan pada masa sama alumni silat cekak kita ini dapat memberi sumbangan kepada persatuan, okay, sama ada persatuan di universiti, okay, ataupun kepada tabung yayasan kita lah, Yayasan Ustaz Hanafi atau YUHA, okay. Dan yang paling penting, yang menariknya adalah macam mana silat kita ini lebih menjurus kepada kesukarelaan.
atau sukarelawan. Sukarelawan. Okey, dan itu merupakan antara kelebihan yang ada pada persatuan silat cekak kita ini. Okay. Baik, seterusnya bezanya antara organisasi silat dengan organisasi korporat adalah, kalau korporat ni dia ada imbuhan dia kan. Kalau silat ni tak ada imbuhan. Kan dia atas hati kita, keikhlasan kita, kejujuran kita, dan kita tidak mengharapkan apa-apa, dan itu sudah pun diterapkan di kalangan pelajar IPT Gen Z hari ini. Dan andalah sebenarnya kena bertanggungjawab dalam menyampaikan legasi silat cekak dan juga warisan kita. Seterusnya saya highlightkan satu lagi, iaitu macam mana kita bila mencari ilmu ada dua perkara. Satu, ilmu dijadikan sebagai tujuan hidup dan juga alat untuk hidup. Okey. Macam mana bila contohnya bila kita ada pangkat, kita jadikan sebagai jambatan kejayaan dan memberi manfaat pada orang sekeliling. Itu yang paling baik tu. Okey. Baik, secara jujurnya pada pandangan Yang Mulia Dr. Marazi, apakah satu perkara dalam dunia silat hari ini yang perlu diubah dengan segera? Silakan. Terima kasih. Yang penting perubahan ini ialah yang paling ialah sikap. Ini penting. Ya, saya jawab setakat sikap. Maka guru pun dia kena ubah sikap dia, penonton kena ubah sikap dia, semua kena ubah. Ini bagi sikap kita. InsyaAllah kita akan berjaya. Kalau tidak, kita tidak akan kemana. Ya, kalau sikap ni kadang-kadang mungkin silat lain, dia rasa silat dia jadi dia pandang silat. Itu sikap. Ya, dia bagaimana kita nak bersama. Itu dia buat sikap lah. Jadi kalau sikap ni kita ubah, InsyaAllah kita boleh. Dan apa pun kita boleh berjaya. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih pada yang Mulia Dr. Marazi. Saya rasa jawapan tu kalau Gen Z hari ni dia nak faham attitude lah kan? Attitude, datang kelas on time, jangan lewat. Teman-teman, pada mereka yang penonton podcast ini, lagi sekali jangan lupa like and share, beri banyak-banyak emoji, thumbs up, mini love pada Yang Mulia Dr. Marazi kita, minat kita hari ini. Dan pada masa sama, link kehadiran akan diletakkan, dikongsikan dekat chat box tu lah. Okay, alright, kita jemput jika ada, silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Ismail. Saya ingin bertanya soalan. Pertama, saya nak bertanya dengan YM. Seperti yang kita semua maklum, cekak ni dah terlalu banyak. Cekak ni ada cekak situ, cekak sini, cekak situ. Jadi macam mana saya dengan ahli-ahli ni, saya nak tahu yang itu cekak asli. Macam mana? Itu soalan saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Okay. Baru ni ada sebab tambah lagi ada daripada silat cekak 8 skeping, 7 silat cekak Kedah. Macam-macam lah. Jadi untuk jawapannya ni kita pergi kepada penuntut awam lah, orang baru nak belajar ataupun baru belajar. Kita cerita ni sekarang ni pengasas Ustaz Nabi. Pergi simple je. Sekarang ni yang mewarisi anak dia. Dah. Itu je. Kalau kita nak cerita panjang gini, payah. Kan? Maknanya silat ini daripada Kedah yang pewaris ni semua 02. Gitu. Jadi sekarang ni yang sambung pun 02 juga. Jadi kalau bukan 02 tu, bukan dia lah tu. Tapi kita tak sentuh mana-mana pihak. Kita jangan sebut. Nanti malaikat tulis. Dia cantik, payah. Jangan sebut. Gitu je. Kan? Silat cekak ni, kalau ikut dulu, panggil dia sembahyang daripada Kedah. Turun. Semua Kedah, 02 ni. Sampai sekarang. Jadi kalau yang bukan 02 tu, Manung je lah. Almarhum, tu je.
Jadi kita pergi kepada yang mudah untuk kita beri pencerahan. Jangan kita pandat lah gini-gini, pening kepala orang. Kan? Begitu. Yang cinta sekarang ni okey. Sini. Okey, habis dia ni macam mana pula you boleh claim kata ni bukan persatuan ni daftar sekian-sekian. Kenapa pula 60 tahun? Persatuan, ya. Yang kita cerita persilatan tahun 65. Itu je beza dia. Faham tak? Orang datang nak belajar silat, bukan nak belajar persatuan. So kita pergi pada persilatan itu sendiri. Jadi mudahlah. Jangan kita jawab yang berpusing sana, berpusing sini. Macam turun makan, turun suap je gitu. Jangan pusing jauh. Senang. Terima kasih. Sama-sama. Okey, boleh saudara Tengku Isma. Lagi kata-kata terakhir itu kata boleh disampaikan pada hadirin kita dan juga penonton kita pada sesi podcast kali ini. Saya tak ada apa, hanya saya kongsi sedikit lah. Kita belajar sama ada akademik ataupun kita belajar silat ataupun kita dalam pekerjaan, yang pasti kita buat sungguh-sungguh. Jangan kita buat sambil sungguh-sungguh buat. Ya, usaha sungguh-sungguh. Dan akhirnya baru tawakal. Jangan belum apa-apa dah tawakal je lah. Salah tu. Usaha dulu. Kita pergi ke laut, kita naik kapal. Kapal terteli, kapal tu tenggelam. So kita pakai. Bila kapal tu tenggelam, kita pakai sampan. Sampan karam, kita pakai dayung. Dayung patah, kita pakai pelampung. Pelampung pecah. La haula wa la quwwata. Boleh jalan atas. Itu dinamakan tawakal. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan belajar selalu sangat putus asa dalam hidup. Mudah sangat putus asa. Mudah sangat jiwa kecil. Jiwa tak besar. Belajar silat kami hebat, tapi jiwa kecil. Jiwa lah. Mudah sangat kecil hati. Mudah sangat gini. Jiwa kena besar. Itu penting. Ya. Ini nasihat saya lah. Okey? Boleh? Boleh. Jangan putus asa dalam apa tindakan kita. Jangan putus. Sedih boleh, kecewa boleh, putus asa je lah. Ya? Begitu. Jangan putus. Okey? Sekian, terima kasih. Sama-sama, terima kasih lagi sekali pada Yang Mulia Dr. Marazi kita. Jadi berakhirlah sudah sesi podcast kita pada kali ini. Jangan lupa bagi like, share, bagi emoji banyak-banyak, terutama pada panel kita kan. Bagi like banyak-banyak, thumbs up kan, mini love. Kat sini pun boleh je nak bagi mini love lah, apa salahnya. Okay, dan jangan lupa untuk isi link kehadiran yang telah disediakan di chat box. Okay, terima kasih pada semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.